Walaupun Pak Kodi hina saya, walaupun Pak Kodi kata saya OKU, sebab saya okey je. Saya ada stiker. Lagi pun kita tak pernah dengar apa nama dia. Tak pernah. Siapa Ustaz ni? Saya dia siap Google tau. Tak ada pun nama dia. Ya, Ustaz Iman, Ustaz. Iman adalah mutiara. Awak kena ingat semua tu. Kenapa lah semua orang tak percaya kita, Bijai? Wah. Kau je macam mana ni? Tak tahulah. Siapa nak Kalau percaya Pak kita? Din, Pak Kodi tak percaya juga. Okey, bila flight dia orang? Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salman. Nanti dulu. Jauh jalan, Man. Macam musafir. Sebenarnya, walaupun Pak Kodi hina saya, walaupun Pak Kodi kata saya OKU, sebab saya okey je. Saya ada stiker. Tak apa. Ustaz yang kita banggakan, Ustaz ni adalah penipu. Salman, apa buktinya kau tuduh-tuduh macam tu? Apa? Masya Allah, dah sampai. Imam Kokak, siapa Imam Kokak? Dengar cakap polis. Kami polis. Semua tenang. Sebenarnya nama dia adalah Iman Kokak. Bukannya Ismail. Tak apa. Panggil mangkak je dah. Bukan Ustaz Iman. Dia banyak menipu orang kampung pasal travel umrah dan haji. Dengan agensi tak pernah wujud sekali. Kami pihak polis telah mengikuti dia dah lama. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Salman yang banyak membantu kami. Hingga dia ditangkap. Terima kasih, Man. Rupanya nama dia ni Iman Kokak. Ya, Iman Kokak nama dia. Betul kita orang cakap dia penipu kan? Saya Sisi Iman. Baik. Okey, sekarang Pak Din, Pak Kodi percaya pada kita orang. Percaya? Ha, percaya sekarang pada kita orang. Meraja lah lagi. Baiklah kau Jack. Saya je tak. Relax. Baiklah kau Jack. Bijan dengan Lola. Pak Din minta maaf. Sebab selama hari ni Pak Din tak percaya cakap korang. Rupanya Pak memang Din. betul. Pak Din. Iman ni sebenarnya bukannya iman yang beriman. Pak Din. Tapi iman yang menipu. Aku pun sama kau minta maaf. Sebab selama ni aku tabur dan riang. Pak Kodi tabur dan riak. Itu yang aku nak cakap tadi tu. Pak Kodi patut minta maaf pada Salman, Pak Kodi. Mintalah maaf, Pak Kodi. Man, Jangan. aku minta maaf, Man. Ha? Jangan. Tak apa, lepasnya aku ikut. Walaupun Hana buat kopi cayak ke, kopi dengan orang yang tak kenal ke, jalan lambat aku follow orang belakang. Memang tak jangan tunjuk, kan? Sama-samalah Pak Kodi. Kita ni manusia biasa. Cantik. Orang dapat ucapkan tahniah kepada Salman kerana beliau lah yang jaya menangkap. Nanti dulu. Sebelum saya pergi, tolong. Biar saya jelaskan. Nak jelas apa lagi? Biar saya jelaskan sebenarnya apa yang berlaku. Apa? Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Semua sekali. Sudah. Ni, Cik. Bawa dia pergi ke balai dan saya harap dia takkan datang lagi ke kampung ni termasuk dengan Encik dua orang. Tapi aku Sudah. tidak mengerti mengapa cinta masih tak habis. Saya rasa sebenarnya dia shot juga lah Pak Din.